Pemain pertahanan CD Tenerife B, Gabriel Palmeiro bakal menyertai kem Harimau Malaya untuk aksi kelayakan Piala Asia 2027. Ini selepas akaun Instagram Chandra CDT memaklumkan bek kiri berusia 23 tahun itu telah mendapat panggilan kem Harimau Malaya. Gabriel Palmeiro, pemain CD Tenerife B telah dipanggil skuad kebangsaan Malaysia untuk kempen kelayakan Piala Asia, katanya. Palmeiro berpeluang meraih penampilan pertama menerusi dua aksi pemanas badan yang diadakan sebelum aksi menentang Vietnam. Malaysia dijadual bertemu dengan pasukan ke-72 dunia, Cape Verde dalam aksi persahabatan antarabangsa pada 29 Mei. Ini disusuli aksi persahabatan tertutup dengan lawan sama di Stadium Nasional Bukit Jalil, SNBJ, pada 3 Jun. Setelah itu, skuad negara yang dibimbing Peter Klamovski bakal berdepan Vietnam untuk aksi kedua kumpulan F di SNBJ pada 10 Jun. Seorang jurulatih kelahiran England difahamkan bakal menyertai revolusi Harimau Malaya. Baru-baru ini, pasukan kebangsaan kehilangan sentuhan jurulatih muda kelahiran Australia, Mark Milligan yang kembali ke negara asalnya. Hal ini selepas beliau bersetuju untuk menerima jawatan selaku ketua jurulatih Newcastle Jets yang baharu sekaligus hanya kekal di Malaysia selama 2 bulan. Kabar angin mengenai pengganti Mark sudah mula hangat diperkatakan termasuklah beberapa calon yang berpotensi untuk membantu pasukan negara. Laporan daripada wartawan Astro Arena, Fina Nasrom memaklumkan bahawa Harimau Malaya bakal menerima sentuhan seorang jurulatih kelahiran England yang juga bekas pemain di Liga Perdana Inggeris, EPL. Antara nama yang dikaitkan dengan posisi tersebut ialah Julian Lescott, Tony Hibbert, Leon Osman, Wayne Rooney dan juga David Unsworth untuk menjadi pembantu kepada ketua jurulatih, Peter Klamovski. Skuad Harimau Malaya dilaporkan bakal diperkuat kehadiran bekas pemain Everton, Jose Bakhter di barisan kejurulatihan. Ketika ini, jawatan selaku penolong jurulatih Peter Klamovski sedang hangat diperkatakan dengan beberapa nama disebut bakal mengisi kerusi panas bersama staf kejurulatihan skuad kebangsaan. Pada Rabu, wartawan Astro Arena, Fina Nasrom memberikan sedikit bayangan mengenai kelibat individu tersebut dengan kriteria beliau adalah jurulatih kelahiran England dan pernah bersama kelab Everton. Peminat setia Harimau Malaya mula berteka-teki mengenai sosok individu tersebut dengan nama-nama seperti Wayne Rooney, Leighton Baines dan juga Tom Silverley sudah mula menjadi sebutan. Menurut laporan Stadium Astro, Jose Bakhter adalah calon utama yang bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mark Milligan tatkala menunggu pengumuman rasmi dari pihak FAM.